Okey, kali ini Hawals nak terangkan cara sebutan huruf B. Huruf B dalam ejaan Rumi Bahasa Mandarin Han Yi Pinyin. Okey, contoh yang pertama, huruf B, okey, anda perlu tukarkan kepada huruf P waktu nak sebut. Okey, huruf P. Contoh perkataan pertama B-A-N-G. Okey, B-A-N-G dalam sebutan Bahasa Mandarin disebut pang. 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 Okey, nampak huruf B, tukarkan kepada huruf P. So, jadi ejaannya adalah pang dengan nada yang keempat. Pang bermaksud hebat.